Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf zahir dan batin daripada saya DJ Irwan Shah, channel TV Khalifah Bangkit. Pada anda yang nak pulang ke kampung sempena Hari Raya ini, sebelum memulakan perjalanan, jangan lupa berwuduk dan laksanakanlah solat sunat musafir dan bacalah doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kemudian disusuli dengan ayat 67 dari surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati maqwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Amalkanlah insya-Allah sepanjang perjalanan, kurangkan untuk berkata sia-sia, perbanyakkanlah berzikir ataupun berdakwah tentang kebesaran Allah. Jika nampak perkara-perkara dunia yang mungkin untuk terkesan di dalam hati, bacalah la asya ilal alsya akhirah. Sekiranya nampak masjid, berselawat sambil tersenyum. Insya-Allah sekiranya sudah tiba di kawasan kampung, sebelum masuk ke perkampungan anda, di sempadan kampung, amalkanlah membaca doa manzil masuk kampung. Pertama, kita doalah supaya Allah tutup keburukan kita dan keburukan penduduk kampung, dan semoga Allah buka kebaikan kita dan kebaikan penduduk kampung. InsyaAllah dengan niat kita ziarah kerana Allah. Semoga Allah SWT jadikan Hari Raya Idul Adha kita kali ini merupakan Hari Raya Idul Adha yang penuh bertakwa. Jaga pakaian, jangan memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Untuk wanita-wanita terutamanya, janganlah bertabaruj. Berpakaianlah seperti seorang wanita yang bertakwa, yang benar-benar beriman. Kerana kita sekarang sedang menyambut Hari Raya, bukan masuk pertandingan Ratu Cantik, insya-Allah. Sekali lagi, saya DJ Irwan Shah, channel TV Khalifah Bangkit mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum